Malam ni Alex belanja makan sebab baru keluar bonus. Fuyo, dia belanja mahal-mahal. Sampailah kami ke Yakiniku Tanshin yang terletak di Avenue K, KL. Budak ni nampak lembu je nak tunggang. Perut dah lapar, tunggu apa lagi? Teruslah order. Sini ala carte buffet. Nak apa? Order sendiri dalam tab. Macam main game, tekan punya tekan. Nah, tengok penuh satu meja. Sebenarnya kami order satu setiap menu. Semuanya pun ngam dekat kami. Sedap. Yummy. Alex bagi tahu, ini first time dia makan Matsuba crab. Round 2. Ini dahsyat, sashimi platter. Dan termasuk 6 jenis potongan Shiromurayu beef. Sini bukan saja makan, sini belajar sambil makan. Tengok, cikgu senang ajar bahagian-bahagian Wayu sambil menunjuk cara barbecue yang betul. Sekarang anak muridnya yang barbecue pula. Nampaknya memang ada teknik halus on the barbecue Wayu. Fuyo. Alamak, sedap ke ni? Pelau, masuk mulut terus cair. Only one word, fantastic. Kami diberitahu sashimi dan seafood sini datang segar dari Toyosu Market, Japan. Rasanya kami belum pernah jumpa seafood sesegar sini. Shiromurayu adalah pemenang award Wayu paling tinggi, setaraf dengan level Olimpik. Apa yang lebih seronok daripada menutup dengan Häagen-Dazs Ice Cream? Bayangkan dengan harga bermula dari RM298 plus kami boleh menikmati lebih daripada 100 pilihan menu premium.